Tes 1 2 bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang baru masuk tu, selamat datang. Jangan segan-segan, kita borak-borak santai je pada petang ini insya-Allah. Welcome Amanina Muhammad Nur. Bentar ya. Welcome Tajuddin. Tajuddin, masya-Allah. Nama saya, siapa kenal saya? Siapa kenal saya? Okey, kenalkan saya Ustaz Aimar Ridwan. InsyaAllah untuk host akhir pada petang ini insyaAllah. Okey, live ni bukanlah kelas ke apa tau. Bukanlah ceramah sangat. Okey, kita nak bersembang-sembang, nak borak-borak, sambil borak-borak ilmiah gitu. Alright. So anggap je lah macam kita duduk kat kedai kopi, relax, santai, nak sembang pasal hidup kita, kan. Macam kita dekat mana-mana lah. Okay, bila lepak kedai kan, sembang. Ini sembang pasal duit. Ini sembang pasal kehidupan, macam-macam. Okay, welcome. Selamat datang Ditika. Okay, Amin Muhammad Nur, share live. Saya nak minta korang tolong share live. Minta ampun semua, share live khair ni kepada rakan-rakan semua. Sambil tengok live tu, sambil tekan apa nama tu, tap love. Okay, masya-Allah. Amanina Muhammad Nur, thank you Rizma. Thank you, like the live, masya-Allah. Okay, jadi petang ni kita nak borak satu benda je tentang, iaitu Al-Quran. Itu Quran biar deep sikit. Okay, saya nak tanya kalian, nak tanya apa semua. Bila sebut Al-Quran, apa perasaan semua? Apa perasaan hampa semua? Rasa macam mana? Saya orang utara, orang cakap utara sikit lah. Memang sur. Okay. Aku nak tanya, apa perasaan hampa sebenarnya? Rasa apa? Tenang ke? Takut ke? Ataupun tak rasa apa? Rasa biasa-biasa je? Okay, tak apa. Tak perlu jawab dalam ni pun tak apa, kan? Rasa macam relax je. Biar kita rasa sendiri. Bila sebut tentang Al-Quran, apa yang kita fikir? Apa perasaan kita? Ya Allah, aku dah baca Quran ke belum? Contoh kan. Ataupun, ya Allah, benda lagi aku tak buat lagi. Contoh saya rasa kena pakai ni lah. Okey lah, macam ni pun. Alright. So, rasa jelas tak? Sekali jelas, cuba komen jelas. Gitu. Assalamualaikum Dakwah Media. Thank you Dakwah Media yang masuk ke dalam live kita pada petang ini. Jelas tak? Alhamdulillah. Ya, saya percaya tuan-tuan semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang masuk ni kan, bukan tak sayang Al-Quran. Kita hormat, kita percaya, kita tahu itu kitab Allah. Cuma itulah kadang-kadang masa kita dengan Al-Quran tu macam mana. Itu yang kita pandai kita sendirilah. Masa kita dengan Al-Quran tu, itu yang paling, orang kata, it's not easy lah kan. Nak cari circle kan, kita masa kita dengan Al-Quran tu kan. Kadang-kadang kita busy kerja, kadang busy keluar pergi sana pergi sini. So kita rasa macam masa kita dengan Quran tu kurang. So kena ni lah, kena cari masa, kena cari circle yang bagus. Itu solusi dia. Sebab tu saya selalu doa kepada Allah,
Saya doa kan supaya saya ni tak jauh daripada Al-Quran. Alhamdulillah Allah bawa saya. Allah bagi saya, maksudnya kerja, maksudnya circle dengan orang-orang Al-Quran. Alhamdulillah. Okay, alright. Satu lagi, sebenarnya kita bukan tak sayang dengan Al-Quran ni kan. Kita sebab tak kenal. Tu yang tajuk saya pada ni, pada petang ni, iaitu kalamullah. Tak kenal maka tak cinta. Gitu. Alright. Okay, share lagi pada rakan-rakan sekalian. Mana masuk 8 orang ni, 7-8 orang ni, tolong share kan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar kan ni kalau ni? So boleh ni. Sekejap Test 1 2 1 2. Test 1 2. Kita tengok. Ya, kita dengar Ustaz itu Umar gini. Contoh ini ingat sikit ayat Al-Quran ada, saya rekod sikit. Jadi ingat tu. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Tapi tak habis lagi ni. Tanya menjarkah sikit boleh. Nak bagi saya bagi tanya menjarkah. Apa? قل شيء بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Itu contoh ni ikut ayat Quran. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Alright, test 1 2. Dengar ni bergema tak? Tak dengar. Okey, saya tanya tuan-tuan, dalam rumah kita ada tak Al-Quran? Cuba, kalau ada sila komen ada. Share live. Sila komen, ada tak Al-Quran? Ada Ustaz. Bagus. Ada, Afiq kata ada, Dakwah Media kata ada. InsyaAllah. Kat office pun ada satu. Mantap. Okey. Alright. Ada, bagus. Baguslah kalau ada Al-Quran. Maksudnya kan dalam rumah kita mesti ada Al-Quran atas rak, dalam mari ke, dalam beg ke kan. Tapi cuma satu saya nak tanya, bila kali terakhir kita buka? Sebab macamnya kali terakhir kita buka Al-Quran tu. Kan, kita tanya sendirilah. So kalau hari-hari buka Al-Quran, kebanyakan masa kita buka Al-Quran tu sebagai rutin, itu baguslah. Itu bagus. Tapi kalau berapa lama dah tak buka Al-Quran, itu kacau kata. Okey. Dan memang kita kena mindset kan, sebenarnya kita kena buka Al-Quran ni memang kena hari-hari tuan-tuan. Kena apa? Kena hari-hari buka Al-Quran. Dan bayangkan tuan-tuan, tengok Al-Quran dapat pahala, buka Al-Quran dapat pahala, baca Al-Quran lagi dapat pahala. Kan?
Kadang-kadang biasalah kita ni diajar untuk baca Al-Quran ni. Kita diajar untuk baca Al-Quran ni, untuk baca Al-Quran saja. Sebenarnya kita kena buat Al-Quran tu sebagai kawan juga sebenarnya, tuan-tuan semua. Okey, kita kena buat Al-Quran tu sebagai kawan. Ke mana-mana saja Al-Quran. Dalam phone ada Al-Quran, kat dalam kereta kita pasang Al-Quran, kat sini kita pasang Al-Quran, kat sini kita pergi masjid dengar Al-Quran. Bahawa kita kena sentiasa sikit pun baca Al-Quran lagi. Selang beberapa jam kita baca Al-Quran lagi, dengar Al-Quran lagi. Ini kalau tak larang nak baca, kita dengar saja. Mendengar itu adalah satu pembelajaran juga. Gitu. Alright. Satu lagi, Al-Quran ni yang kita kata start bolehlah suara sedap lah baca Al-Quran. Kami suara tak apa, kadang tak mampu nak baca Al-Quran macam ustaz apa semua. Tidak, Al-Quran ini bukan untuk orang suara sedap sahaja. Dia untuk semua. Cuma memang adalah hadis, ada Zayyinul Quran bi aswatikum, cantikkanlah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Tapi apa yang lebih penting, Iqra. Nabi kata baca Al-Quran. Maksudnya kita kena belajar Al-Quran. Apa nama ustaz? Nama saya Ustaz Aiman Ridwan bin Imam Ramlan. Panggil Ustaz Aiman je lah. Okey, Ustaz Aiman Ridwan pun boleh. Alright. Ustaz Man Qari boleh. Boleh follow TikTok saya juga, Man Qari. Petang-petang ni, mau lepas makan tu. Okey, jadi kita tengok Khair tengah live. Okey, ni tengah live, saya tengok diri sendiri ni. Okey. Bila kan hujan pula kan. Hujan gitu. Hujan gerimis aje, bukanlah. Okey. Ada datang Nadia Al-Quran? Ada. Itu sekali baru sekali. Johan kira antarabangsa. Alhamdulillah. Okey, ni. Ini saya punya ni lah, TikTok Man Qari. Tengok. Ataupun type je nama saya Aiman.Ridwan. Assalamualaikum Abdul Rahman. Okey. Ni. TikTok Man Qari. Saya dah lama tak ni tau. Tak ni apa, Tak live lah. Dulu saya dulu dekat account saya. Boleh lah nak follow, type je Aiman.Ridwan. Oh, anak puan ngaji kat Nadia Al-Quran Pakistan ya ustaz? Ya, kat Pakistan. Oh, petang-petang ni, ya Allah, dia kena kopi O. Okey. Songkok tinggi tu beli mana? Songkok tinggi tu orang Pakistan dah bagi. Orang Pakistan bagi. Kita pakai je lah. Apa perasaan dijemput ke Pakistan? Satu sebab jemput untuk competition dan cuak lah juga. Macam buat je lah macam mana aku datang rezeki kan. Tiba-tiba rezeki menang. Alhamdulillah. Lagi bila kita cakap kenal Al-Quran ni sebenarnya simple je tuan-tuan. Apa ni, followers. Thank you repost. Ustaz Ajam tu apa? Ajam tu lagu lah, jenis lagu. Okay, kita kenal ayat Quran ni adalah semua firman Allah SWT.
bukanlah ayat motivasi, bukan ayat manusia. Al-Quran yang Allah turunkan, and dia suruh manusia ni tafsir. Sebab tu kalau ikut lafz kalamul Quran, kalamullah ini, dia tidak berubah, dia bersifat mabni, kekal. Tetapi apa yang boleh mu'rab, apa yang boleh berubah adalah dia punya tafsir. Tafsir dia. Dan tafsir itu memang hidup sepanjang zaman, sampailah kita kiamat. Zaman Nabi dulu mana ada telefon canggih macam ni, betul tak? Zaman Nabi dulu mana ada laptop apa semua, kan? Tapi zaman sekarang ada AI. Zaman saya masa umur berapa belas tahun pun tak ada AI. Sekarang dah ada AI, dahsyat AI sekarang memang real gila. Walaupun kita dah nampak AI, tapi kadang-kadang orang tak boleh nak beza. Ada je orang tak boleh nak beza tu AI. Next year ada lagi pertandingan ke Ustaz? Ada, tapi tak tahu lagi bila. Tapi ada, insyaAllah. Okay. Allah ni tahu je kadang-kadang kita struggle untuk mengenal Al-Quran. Ada juga, tapi ada juga orang yang tidak pedulikan Al-Quran. Sebab tu balik kepada tadi pasal apa? Tafsir ni. Tafsir ni memang Allah suruh para mufassirin untuk mentafsirkan Al-Quran mengikut pengedaran zaman. Kena zaman tu ada berubah-ubah, kadang hukum akan jadi berubah, tapi masih lagi berpandukan dia punya ni lah, base lah. Tapi macam tu lah, Al-Quran ni dia akan hidup sampai kiamat nanti. Saya kalau ada Johan antarabangsa tak boleh masuk dah pertandingan Malaysia. Betul, saya dah tak boleh masuk lah sebab saya dah pencen lah. Ustaz bola siapa ni? Qari idola saya dan semua. Ini da'i handsome ni, da'i perak mari. Da'i telur intan. Apa khabar Ustaz? Ustaz mau shop lagi ke? Okey. Penting untuk nak memahami ayat. Tadi saya tekankan tentang hak dengan Al-Quran lah. Apa-apa mana-mana saya pergi tentang hak kita dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca. Kita kena baca Al-Quran semampu mana kita boleh, dan kita kena baca Al-Quran tu dengan baik. Kita tak boleh baca Al-Quran tu pakai langgar je. Contoh baca وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا. Dengung semua langgar, dengung panjang pendek. Ni kena ada tajwid, kena ada sebutan yang betul. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Tu dia. Inilah. Okey, inilah. Inilah tadi. Allah tadi. Inilah contoh bacaan yang bertajwid dan juga sebutan yang bagus. Okey? Jadi cukup kita baca dalam 1-2 ayat dan cuba kita baca makna dia.
Gitu. Okey, kita ambil lah ayat lain dulu. Ayat ni best sikit. Ayat tadi lah. Ayat 150. Makna dia. Kita baca makna. Lepas tu kita tanya diri sendiri, apa kena dengan hidup aku pada hari ni? Kan? Mungkin kadang-kadang ayat yang kita baca tu dia nak menegur kita. Saya faham tak semua orang faham bahasa Arab. Kan? Mungkin ayat tu kadang nak pujuk kita. Kan? Itulah ayat Quran ni unik. Kadang-kadang nampak macam Allah ni tengah berinteraksi dengan kita. Betul Betul masa tu baru kita rasa, patutlah orang boleh jatuh cinta dengan Al-Quran. Kan? Gitu. Okay, maksud tadi 150. Dan daripada mana pun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tiada lagi sebarang alasan yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja terhadap kamu dalam isu peralihan kiblat. Ayat ni ayat yang peralihan kiblat daripada Masjid Kiblatain beralih kepada Masjidil Haram. Berlaku di Masjid Kiblatain, daripada Masjid Aqsa pum pindah ke belakang macam tu. 180 darjah pusing ke belakang gitu. Tapi di Masjid Kiblatain. Tu di kala-kala tuan-tuan pergi di Mekah, di Masjid Kiblatain tu ada dua. Ada dua kiblat di di atas tu masjid satu kiblat menghala Aqsa, satu kiblat menghala Kaabah. Senang je kalau kita nak tengok. Okey, ni kiblat kita menghala Kaabah sekarang kan. Contohlah ni sekarang ni menghala Kaabah. Kita pusing je 180 darjah. Ke belakang ni menghala ke Masjidil Aqsa. Macam tu sahaja. Welcome to my room. Okay. Jadi kecuali alasan-alasan dangkal daripada orang-orang yang zalim di kalangan mereka, maka janganlah kamu takut pada mereka itu, tetapi takutlah kepadaku, dan demikian juga hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ada kisah tentang pemindahan kiblat ni, tuan-tuan kena tengok, kena ni sikit lah. Kena baca sikit. Saya pun dah lupa dah, sebab saya bukan mutawif. Tapi tahu sikit-sikit lah, at least kita tahu. Gitu. Alright. Satu lagi lupa. Kita pun tak lama lagi nak Ramadan dah, tuan-tuan. Kita bersama Apps Khair ni, kita ada Pejuang Ramadan. Ni Pejuang Ramadan. Jadi sekarang ni ada sale tentang kit Ramadan, kit Pejuang Ramadan. Apa yang kelebihan kit Pejuang Ramadan ni, tuan-tuan kena follow Khair ni, kena sentiasa follow Khair ni untuk tahu apa yang mereka buat sekarang ni untuk Pejuang Ramadan. Ini semua khas untuk Ramadan. Kit Pejuang Ramadan dia akan bimbing tuan-tuan. Dalam Ramadan tu kita puasa awal waktu ke, kita puasa ke tak puasa ke. Macam tu lah. Saya pergi Puan BCC masa Ustaz menang tu, nanti Ustaz Taranum lagi Ustaz. Pergi Thank you Teacher Fiza. Repost live ni guys, supaya ramai boleh masuk. Okay. So follow lah kita punya satu lagi TikTok, iaitu TikTok Pejuang Ramadan. Ini dia Pejuang Ramadan. Okay, ada muka saya tu. Tekan sekali. Tu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernah tak kita tertanya kenapa Al-Quran itu dibaca Pejuang.Ramadan 26 ataupun Pejuang Ramadan, kan keluar lah. Boleh follow ramai-ramai. Dia ada banyak lagi kita akan kongsikan dalam TikTok ni, InsyaAllah.
Okey. Okey, boleh ada apa-apa soalan? Ustaz, kalau apps Khair tu kan boleh tanya soalan? Boleh. Tanya. Kita tu lagi, kita ada apps Khair. Okey. Tengok tu. Apps Khair. Nampak? Kita ada apps Khair. Okay, download apps Khair yang ramai. Download. Tekan Khair. Tanya dekat mana tu dakwah media. Tu dia akan keluar. Pejuang Ramadan. Nampak? Perjalanan menuju Ramadan bermula, InsyaAllah. Okay. Kemudian dia dah kemas kini. Apps dia sangat cantik. Ada waktu solat. Boleh pilih ada waktu solat, tracker ni. Nampak? Zuhur, Asar, sebagainya. Kemudian ada banyak lagi lah. Dalam ni ada terkini dia aplikasi Khair, konsert, pendidikan, zikir, selawat, doa, bacaan Al-Quran, travelog. Okey. Banyak tuan boleh download je apps Khair ni. Okey. Dalam ni boleh ambil kat perkembangan tentang pejuang Ramadan. Aswashi. Khair. Okey. Macam mana nak tengok balik sekarang ni? Tak ada orang tanya apps Khair. Saya pun tak. Soalan dekat mana? Tanya dekat mana? Dekat apps ke dekat dalam TikTok ni? Okey, bila kita dah baca Quran tu elok-elok, kita faham lah tadi kan. Macam kita faham maksud dia kan. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Suara saya tak berapa sihat lagi. Tapi macam tu lah. Dalam menjawab. Lama tak tarik. Okey. Petang-petang ni sebagai satu tips kepada tuan-tuan. Tuan-tuan baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuba baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita dah faham Al-Quran, kita benda tu dia macam kita
Kita baca tu, kita baca dengan hati. Kita akan rasa kita akan sedih. Sebab tu kalau baca Al-Quran tu kena sedih. Kena menangis Nabi kata. Kalau tak menangis, buat menangis. Tu dia. Okay. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sebut lama tak baca. Sebab suara tak elok suara kan. Suara tu dia kena jaga. Tidur awal. Kadang tidur lambat. Banyak kerja. Jadi suara, kita kena cantikkan suara untuk baca Quran. Dia kena jaga suara ni Allah bagi. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kalau baca suara tak apa sihat ni. Suara serak. Nafas pun. Bila suara kita serak, nafas pun agak kacau. Jadi kita kena suara tu kena dalam condition yang baik. So nafas kita bagus. Okay, alright. Okay tuan-tuan, bila kita ni kena Al-Quran ni, bila kita baca ni, selalunya Allah akan buka lah jalan. Buka jalan seluas-luasnya, InsyaAllah. Kita kerja pun, urusan dunia tu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah itu tetap akan ada. Entah kalau banyak menguap pula. Sebab ni biasalah. Petai-petai ni, orang kata petai-petai. Kalau orang Kelantan kata petai-petai ni, petang-petang. Masalah tak ada, ujian tetap akan datang. Tapi beza ada satu je. Bila kita dengan Al-Quran ni,
selalu dengan Al-Quran ni kita akan patah balik. Dia ada tempat nak balik. Tu beza kita kalau kita ada Al-Quran dengan orang yang tak ada Al-Quran. Bila mereka ada masalah, mereka ada ujian, mereka tak tahu apa, mereka akan pergi disco, dia orang akan pergi tempat-tempat yang tidak sepatutnya untuk enjoy. Tapi kita sebab apa? Kita ada Al-Quran. Kita ada Al-Quran, jadi kita ada tempat nak balik. Kita ada tempat untuk kembali balik. Jadi macam mana nak kenal Al-Quran? Macam ni lah si abang ni. Okay. Jadi bila kita sedih, kita akan buka Al-Quran. Kita ada masalah, kita sabuk otak, kan? Okay. Kita akan buka Al-Quran. Kita rasa lost pun, kita akan buka Al-Quran. Tambah pula sekarang ni dah ada buku-buku lah, apalah semua. Ataupun kita cari ayat-ayat yang berkenaan. Ya Allah, aku sedih ni, tolong bantu aku baca satu ayat ni. Jadi kita tengok guna ChatGPT boleh. Dia akan bagi satu ayat, kita baca lah satu muka surat tu. Kita tengok ataupun saya baca je lah. Ataupun kita baca daripada ayat awal, daripada mana kita berhenti, kita stop kan. Kita stop macam untuk kita bacaan hari-harian kita teruskan sambung baca Al-Quran. Ataupun kita dengar Al-Quran tu, dengar Ustaz Aimar Ridwan baca ke. Kita akan jadi Masya Allah. Macam kita dengar lah healing tu. Itulah baru healing yang sebenar. Jadi Al-Quran ni tak ada lah dia nak hilangkan masalah kita. Memang masalah kita tu kita dah lalui. Kita kena teruskan, kita kena settlekan masalah ni. Okay. Jadi apa yang Al-Quran buat? Sebenarnya Al-Quran ni dia tidak akan bagi kita rasa lonely. Tu kita kawan tu. Satu lagi, sebab tu apps Khil ni ada kan. Apps Khil ni ada pun, tuan-tuan boleh lah download, subscribe dan sebagainya. Ada benda-benda dalam tu. Kita ada baru yang latest ni, Pejuang Ramadan lah. Dan kita ada juga tentang Al-Quran, zikir, selawat. Kita boleh dengar zikir, selawat pun. Semua tu benda yang kita sumber pahala. Umat Nabi Muhammad, umat terakhir. Umat Nabi Muhammad ni umat zaman akhir. Umat yang senang sangat nak dapat pahala. Allah bagi Al-Quran, Allah bagi selawat Nabi, senang sangat nak dapat pahala. Kalau compare dengan umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, ujian ni pun lagi tinggi lah. Okay. Itulah. Kalau boleh tuan-tuan, temankan, jadikan Al-Quran tu sebagai teman kita sikit demi sikit, ikut kemampuan. Dia bukan soal hubungan tu, maksudnya hubungan kita dengan Al-Quran tu bukan soal siapa laju siapa menang, bukan. Dia adalah soal istiqamah. Allah suka orang yang amalan dia tak adalah banyak sangat, sikit je, tapi dia istiqamah, bukan istirahat. Azami kemah tu, tak ada kemah lagi. Master Azami, PhD. Lama tak jumpa Azami. Ustaz Zamzami kan salam. Dah masuk asak dah. Lagi kita akan kita akan habis asak. Lagi kita akan berhentilah dalam jam 5. Kita akan solat asar lah, InsyaAllah. Gitulah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Live azan. Live azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Nanti tuan-tuan dengar azan saya live dekat live ada. Lepas ni azan saya akan dipasang dekat IKIM, radio IKIM. Tuan-tuan buka lah radio IKIM selalu azan tu insya-Allah lah, azan suara saya lah. Kemudian ada bacaan doa, 50 bacaan doa. Ada juga bacaan hadis, semua suara saya. Dan akan ada tazkirah Ramadan nanti di IKIM, suara saya juga. Tapi tazkirah Ramadan tu baru nak rekod lah. Okey.
Dan juga nanti tuan-tuan tengok di Quran 114 bermula 29 Disember ni, insya-Allah ada Quran 114. 29 Disember. Quran 114. Dan kalau ada yang live, ada yang insya-Allah bermula dengan tahun depan ni lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz apa ni? Nama saya Ustaz Aiman Ridwan. Thank you yang masuk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. Ni azan apa? حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okay, itu azan Asur, azan asar. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Hajar memang sedap suara dia aku ni, Masya Allah. Mr. Raj Al-Faqira, welcome. Jadi kita ada 15 minit lagi. Ada soalan apa-apa nak tanya? Tanya aje. Soalan. Abang Razak ni Zaman. Abang Razak. Sekejap. Bank Islam ke? Abang Razak bank Islam ke? Sekejap
Da'i Anas. Si. Ya, Abang Islam. Oh, Abang Razak sihat ke? Macam mana Abang Razak itu? Okey dah ke? Apa? Yang pasal mata tu apa? Dah okey dah ke? Alhamdulillah beransur baik. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa membaca ayat-ayat tu. Ayat-ayat ruqyah. Ayat penyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Betul mata. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Tak belah kiri pula. Salah sampai pukul berapa? Pukul 5 je. Saya pun ada malam ada forum di Sungai Buaya. Hilang kegelisahan. Kegelisahan. Ayat Quran ni untuk hilang kegelisahan. Ayat apa? Boleh tengok juga apa ni, baca ayat Quran ni memang dah hilang kegelisahan dah. Dia automatik. Surah Al-Ra'd tu famous ayat tu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Okey, jadi sebelum saya nak tamatkan live ni, InsyaAllah saya nak ingatkan semua follow khair dalam ni dan share pada masyarakat ramai. Mungkin selama ni kita rasa Al-Quran tu macam jauh sikit dengan kita kan. Mungkin lah semua orang rasa dekat, Alhamdulillah. Tapi kalau yang rasa jauh tu, tapi sebenarnya kita yang jauh. Bukan Al-Quran tu yang jauh. Dan malam ni malam ni pula. Dan insyaAllah pada petang ini mungkin Allah bagi peluang kita untuk dekat balik dengan Al-Quran. Tak perlu kita nak janji besar, tak perlu kita nak janji macam gempak-gempak sangat. Cukup satu ayat untuk petang ini. Bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qadir. Baca juga ayat Quran apa-apa.
satu muka ke setengah muka ke, satu makna satu langkah. Okey, satu muka surat satu makna, maknanya satu muka surat satu makna tu lah. Satu muka surat tu ada 15 baris, 15 ayat tu, 15 baris tu, 15 lah makna tu setiap kalimah tu. Apa saya sebut ni 15 baris satu muka. Satu muka tu kita baca makna dia, satu dikira itu satu langkah. Sebab betul bila kita dah kenal, insya-Allah kita kenal Al-Quran ni, kita amal pula apa yang Quran cakap, cinta tu akan datang sendiri. Cinta tu akan datang sendiri. Dan terima kasih semua yang stay sampai sekarang ni, yang share, yang like, yang dengar. Alhamdulillah, syukur semua. Moga Allah lembutkan hati kita semua dengan kalam Allah, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ni dulu, saya pun nak solat asar. Tuan-tuan jom solat asar dulu. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Hayakallah. Hayakumullah. Doakan saya doakan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.